Selamat datang ke saluran Berita 101, saluran yang membawakan anda perkembangan terkini mengenai bantuan rakyat dan isu semasa di Malaysia. Hasil semakan terkini menunjukkan bahawa bantuan bulanan antara RM100 hingga RM600 kini telah mula disalurkan kepada pihak bank sebelum diagihkan terus ke akaun penerima yang layak. Ini bermakna penerima boleh menjangkakan bayaran akan mula masuk dalam tempoh beberapa hari bekerja, lazimnya sekitar minggu hadapan. Bantuan yang dimaksudkan ini ialah bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM yang merangkumi beberapa kategori utama. Antaranya termasuk bantuan kanak-kanak, elaun pekerja orang kurang upaya, bantuan penjagaan pesakit kronik, bantuan warga emas, bantuan anak pelihara dan juga bantuan latihan perantis. Untuk semakan lanjut atau membuat permohonan baharu, orang ramai boleh melayari laman rasmi JKM di jkm.gov.my atau terus ke portal e-bantuan jkm.jkm.gov.my. Melalui portal ini, permohonan boleh dihantar secara dalam talian, namun pemohon perlu hadir ke pejabat JKM berhampiran dalam tempoh 14 hari bagi melengkapkan proses pengesahan dan temuduga. Secara amnya, JKM menjadualkan pembayaran sekitar hari ke-10 setiap bulan, tetapi tarikh sebenar boleh berbeza mengikut kawasan, ada yang menerima lebih awal dan ada juga sedikit lewat bergantung pada proses dalaman jabatan. Antara maklumat penting untuk penerima baru, bagi bantuan kanak-kanak, kadar bayaran ialah RM200 sebulan bagi setiap anak dengan jumlah maksimum sehingga RM1,000 sebulan. Untuk bantuan warga emas, penerima layak akan menerima RM600 sebulan. Sementara itu, elaun pekerja orang kurang upaya disediakan sebanyak RM450 sebulan khusus untuk OKU yang bekerja dengan pendapatan antara RM100 hingga RM1,700 sebulan. Buat masa ini, bayaran bagi bulan November sedang diproses dan akan dimasukkan ke akaun penerima tidak lama lagi. Jadi kepada yang layak, sila semak akaun bank masing-masing dalam minggu mendatang. Terus kami ikuti Berita 101 untuk maklumat sahih dan terkini mengenai bantuan kerajaan serta perkembangan semasa di seluruh negara.